Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walid, saya ada perkara yang nak dibincangkan. Ketakwaan itu adalah melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Tidak ada kan syarat untuk perempuan masuk syurga dengan mentaati seorang mursyid yang belum pasti pun kemursyidannya. Kita jangan menuduh dulu. Kalau boleh kita kena kumpulkan bukti-bukti yang sahih. Sebab kita tak mahu. Kita jangan suburkan budaya fitnah. Dah hampir 2 minggu dah saya solat istikharah, Walid. Saya dapat renungkan suara-suara sunyi, Walid. Ya, sebagai pengikut Walid yang taat dan sentiasa setia dengan Walid, saya rasa saya dah tiba masanya untuk isi ruang-ruang kosong untuk dipertanggungjawabkan, melindungi dan memimpin seorang lagi isteri, Walid. Alhamdulillah. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah. Dah terbuka pintu hatinya api. Bermakna dah sampailah seru tu. Lama sangat dah kosong. Saya bukan terfikir sangat untuk nak tambah lagi, Walid. Ialah setelah isteri saya, Maimunah dan Latifah meninggal, Rosnah pula buat hal. Saya tak nak tengok Sarina terlalu selesa di tempatnya. Kan ramai lagi jemaah kat sini. Apa kata kita ikat aja dengan perkahwinan, Walid? Boleh. Tak ada masalah. Sedangkan Rasulullah pun mampu menikah lebih dari 4. Ini kan pula kita. Mampu tak mampu je. InsyaAllah saya mampu, Zahir batin. Saya mampu. Oh, ada satu lagi saya nak cadang dengan Walid. Dari anak saya, Mali. Kalau boleh, Walid putuskan pasangan untuk Hambali sekali. Masya Allah. Anak beranak kena menikah ni. Bukan apa, Walid. Macam Walid katakan, perkahwinan itu akan mengukuhkan lagi sihat ummah kita. Saya khawatir anak saya Hambali jatuh hati dengan perempuan di luar jemaah. InsyaAllah ada calonnya. Kalau boleh saya cadangkan, boleh putuskan pasangan Hambali dengan anak-anak jemaah saja sama elok. Awak buat lagi istikharah tu. Semoga calonnya tu nanti tepat pilihan Allah. InsyaAllah, Walid. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya sikit? Silakan. Awak baru balik daripada Yaman. Ilmu penuh di dada. Dan saya percaya Allah kurniakan ilmu kepada awak dan dengan ilmu yang awak ada, awak dedikasikan diri awak untuk membantu ummah dalam memperdalamkan lagi iman dan memimpin mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya percaya itu juga adalah perjuangan jihad ummah.
Dan sebab itulah awak dan juga saya berada di sini. Ayah awak juga adalah salah satu daripada pemimpin besar. Sudah tentu awak lebih faham tentang perjuangan jihad ummah ini lebih baik berbanding daripada saya. Jadi saya nak tanya, apakah perjuangan jihad ummah ini sama matlamatnya berlandaskan Quran dan Sunnah demi Allah dan Rasul untuk mendekatkan ummah kepada Allah, atau saya rasa awak faham apa yang saya cuba sampaikan? Awak tak perlu jawab. Dengan ilmu yang awak ada, awak tahu apa yang saya maksudkan, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya tahu awak tengah buat apa sekarang. Semua orang pun tahu saya dekat sini tengah tunggu bot. Jadi apa masalahnya? Saya bercakap pasal perjuangan ummah. Matlamat kita sama. Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya. Mengembalikan kewarasannya pada realiti jihad ummah. Sama. Sama tapi tak serupa. Kehidupan awak dekat situ. Keluarga awak pun dekat situ. Berbeza dengan mak saya yang dijebakkan. Dan sekarang ni, saya pun turut berkorban masuk ke dalam tempat ni. Untuk apa? Untuk buka mata mak saya melihat segala kesumbangan yang ada dalam jihad ummah. Saya pun ada mata melihat kebincangan ini semua berlaku. Tapi saya bersorangan, bersendirian untuk nak meluruskan semua ni. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah. Demi Allah dan Rasul. Yang muda ya. Belum pernah lagi ada jemaah yang datang pada saya bagi tahu ya bagai sekarang itu calon isterinya tu. Itu yang pelik, Walid. Telah solat istikharah, saya dapat bayangkan perempuan itu kecil-kecil, putih, ada semacam Srikanti, pejuang Islam. Mungkin Allah nak hantar seorang perempuan untuk bantu saya dakwah. Semoga bayangan itu memang petanda dari Allah. Bukannya jelmaan daripada syaitan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jodoh dan maut ini kan ketentuan Allah. Kalau jodoh dan maut itu boleh dibeli, maka hilang zat Allah. Kita serah saja pada dia. Sebab dia tahu apa yang terbaik untuk kita.
Kita ikut seperti apa yang kita rancang. Dan siapa yang betul tahu, termasuk awak. Tak, saya tahu. Mak saya pun was-was nak percaya dekat saya. Tak apa. Lama-lama kebenaran akan terungkap juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana hang balik? Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam. Pak suami dah meninggal. Saya dah tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok sangatlah tu. Keluar. Kau tu bekerja dekat sini. Tapi Baiduri bukan kerja bu kat sini, khidmat je. Khidmat apa je? Kau tu dibayar gaji. Ya Allah, Bu. Kan Baiduri dah cakap kat ibu sebelum ni. Sementara Baiduri nak dapat kerja yang betul-betul, Baiduri khidmat dekat sini. Sambil-sambil tu nak juga faham jemaah-jemaah kat sini. Tu je. Jadi kau ingat kau boleh buat suka hati kau? Tak malu dengan Walid ke? Nanti apa orang lain cakap pasal kau? Tapi takkanlah tak boleh keluar langsung, Bu. Baiduri pun ada juga nak kena settlekan hal-hal Baiduri. Minta izin. Bukan keluar macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka cita dimaklumkan, kita telah kehilangan seorang jemaah, Suhaimi bin Muhammad Firdaus, yang telah kembali ke rahmatullah pada jam 3.45 petang tadi. InsyaAllah, jenazah akan dihantar untuk dikebumikan selepas asar nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, kematian akan sentiasa mengejar. Yakinlah kita semua bahawa mati itu benar, alam kubur itu benar, pertanyaan mungkar nangkir itu benar, bangkit sesudah mati itu benar, dihitung dosa dan pahala itu benar, titian sirat itu benar, syurga itu benar, dan neraka itu benar. Hari kiamat pasti akan datang. Tidak diragui lagi. Dan Allah akan membangkitkan semua orang yang berada di dalam kubur. Kakak, tu arwah suami akak kan? Betul suami saya. Kenapa akak tak ikut pergi kubur? Perempuan mana boleh ke kubur? Siapa kata? Walid yang kata.
Walid kata tak payah pergi kubur. Berhenti. Buang air ni. Korang ada kenapa? Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah. Kenal Allah. Bukan membelakangkan Allah macam ni. Aku tak membelakangkan Allah. Bersubahat dengan bagi orang minum air mandian ni, kau cakap bukan membelakangkan Allah. Ini perkara-perkara bida'ah, tahu tak? Kat mana keberkatannya mandian ni? Keberkatan semuanya datang daripada Allah. Aku hanya turut perintah Walid saja. Aku ambil kau. Walid lantik aku untuk jadi ketua. Korang ni semua kena dengar dan taat juga cakap aku. Aku cakap buang. Panggil semua ahli karya lelaki sekarang. Datang, turun sini. Pergi aku cakap. Dakwah tanpa poligami tak boleh ke? Kenapa memilih sunnah Rasulullah yang itu sahaja, sedangkan banyak lagi sunnah Rasulullah yang lain? Itu bukan kesalahan atau dosa. Di dalam Al-Quran juga membenarkan poligami tanpa menentukan syarat apa pun, kecuali mampu berlaku adil. Tetapi adil itu kan sangat berat, Umi. Ringan pada mereka yang mempunyai iman yang tinggi dan matlamat berpoligami kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Berpoligami kerana Allah dan Rasul. Bagi saya, mempunyai isteri lebih daripada seorang itu bukan berdakwah. Kecuali sekiranya perempuan yang dinikahi itu benar-benar memerlukan perlindungan. Dalam jihad umat ini, saya tengok berpoligami itu dah macam satu budaya. Poligami itu dakwah hati. Hati suami dan juga hati isteri-isteri. Jihad umat dakwahnya untuk umat Rasulullah. Bagaimana hendak berdakwah kepada umat Rasulullah kalau diri sendiri belum temui keikhlasan dan keredaan dengan hanya satu ujian, iaitu poligami. Umi tidak pelik kalau Baiduri menolak poligami. Kerana Baiduri belum kenal Allah. Astaghfirullahalazim. Takkan kerana saya tidak setuju dengan poligami, maka saya dianggap tak kenal Allah. Kalau kenal, Baiduri akan yakin bahawa tidak ada apa-apa dalam dunia ini yang milik kita. Semuanya milik Allah. Jika ianya milik Allah, Ianya harus dikongsikan. Tak malukah kita menolaknya? seolah-olah suami kita itu milik abadi kita. Surah An-Nisa ayat 129 mengatakan, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung dengan orang yang kamu cintai sehingga membiarkan yang lain terkuntang-kanting. Bagi saya, banyak lagi cara lain untuk mendidik hati selain daripada berpoligami. Saya cuma khawatir kalau perempuan hanya dijadikan mangsa dalam erti kata berdakwah. Maksud saya, memanipulasikan perempuan atas nama dakwah. Semua dah ada sini. Aku nak sekarang ni kau bersihkan perigi ni. Buang semua air ada dalam ni. Aku tak nak. Kamu semua ni takut pada Allah. Ha? Atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni? Ini bukan bid'ah. Minum air mandian manusia ni yang tak ada keberkatan langsung dalam ni. Kau cakap bukan bid'ah. Dalam Al-Quran pun tak mengajar semua benda ni. Rasulullah pun tak mengajar umat dia minum air mandian begini.
Buang air ni. Kami mendapatkan berkat dari musyrik kami. Bukan orang sembarangan. Kalau kami tak taat pada musyrik kami, pada siapa kami nak taat? Korang semua tak nak buat tak apa. Apa biar aku yang buat sendiri. Hambali. Aku hantar kau belajar bukan menjadi manusia yang bongkak dan angkuh. Saya bukan angkuh, Abi. Saya hanya membetulkan pemahaman yang salah. Siapa kau untuk tentukan betul atau salah? Abi, Al-Kausar itu sungai yang berada di dalam syurga. Seperti kolam yang diperbuat daripada batu permata yang indah lagi cantik. Putihnya lagi putih daripada susu. Manisnya lagi manis daripada madu. Wanginya lagi wangi daripada kasturi. Itu sungai dijanjikan oleh Rasulullah untuk umatnya yang menghuni syurga. Bukan dari air mandian manusia yang dikatakan berkat. Di mana keberkatan itu, ya Abi? Itu pertanyaan orang berilmu tapi tidak ada isinya. Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Daripada syariat itu, kita mengenal hukum. Di dalam Al-Quran, tiada hukum dan syariat tentang air mandian manusia. Minum air kaki manusia itu membawa kepada keberkatan. Syariat itu mengajar kita untuk betulkan diri. Tarikat itu mengajar kita untuk mampu membenarkan diri. Hakikat itu mengajar kita untuk berserah diri. Dan makrifat itu mengajar kita untuk mengenali sejatinya diri. Syariat dikerjakan oleh tubuh. Tarikat dikerjakan oleh hati. Hakikat dikerjakan oleh jiwa. Dan makrifat dikerjakan oleh rasa. Apabila kau pilih untuk belajar ilmu syariat yang kau dapat, orang yang hanya beribadat dengan syariat, maka dia akan menyembah kekosongan. Abi, tarikat hakikat makrifat tanpa syariat berarti sebuah kesombongan. Tanpa syariat, kita tak akan mengenal erti pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Kau balik ni bukan nak ajak aku tentang hukum. Di dalam jihad ummah, ilmu kau ni hanya setitis di lautan yang luas. Jangan sampai setitis ilmu kau tu, kau cipta gelora di lautan yang tenang. Umi Rabiatul. Umi Rabiatul. Kenapa ni? Saya mohon ampun, Umi. Air yang saya perlu masukkan ke dalam perigi untuk malam berkat telah dibuang, Umi. Siapa yang buang? Hambali. Dia kata ini semua bid'ah. Kau tahu agama menuntut kita supaya taat pada musyrik. Taat dengan minum air basuhan kaki. Tanpa taat kepada seorang musyrik, sebuah bahtera perjuangan tidak akan mampu berlayar. Tetapi saya tidak yakin pada ketaatan Hambali dan Baiduri.